Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ain Salehah binti Muhammad Hasrizan. Hari ini saya akan membentangkan tentang analisis kurikulum permata negara dan kurikulum prasekolah 2026 dalam pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas penting dalam membentuk perkembangan individu secara menyeluruh. Perkembangan ini merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial atau juga dikenali sebagai JERIS. Di Malaysia, dua kurikulum utama yang digunakan ialah kurikulum permata negara bagi kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun, manakala kurikulum prasekolah 2026 pula bagi kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun. Kurikulum permata negara. Kurikulum permata negara merupakan kurikulum yang dirangka khusus untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Kurikulum ini memberi penekanan kepada perkembangan awal kanak-kanak secara holistik sebagai asas sebelum memasuki prasekolah. Matlamat kurikulum permata negara. Matlamat kurikulum permata negara adalah untuk membangunkan potensi kanak-kanak secara menyeluruh dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Objektif kurikulum permata negara. Objektif utama kurikulum ini adalah untuk membina kemahiran asas seperti komunikasi, kognitif dan sosial. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan memupuk nilai murni serta membina keyakinan diri dalam kalangan kanak-kanak sejak usia awal. Bidang pembelajaran kurikulum permata negara. Kurikulum permata negara merangkumi 6 bidang utama iaitu bahasa, kognitif, sosio-emosi, fizikal, kreativiti dan nilai moral. Kesemua bidang ini saling berkait dan menyokong perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Pendekatan kurikulum permata negara. Pendekatan utama yang digunakan ialah pembelajaran berasaskan bermain. Melalui kaedah ini, kanak-kanak dapat belajar secara semula jadi melalui aktiviti seperti bermain, meneroka dan berinteraksi dengan rakan sebaya. Baiklah, kita beralih kepada kurikulum yang kedua iaitu kurikulum prasekolah 2026. Matlamat kurikulum prasekolah 2026. Matlamat kurikulum ini adalah untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi akademik, emosi, sosial dan rohani, serta bersedia menghadapi pembelajaran formal di sekolah rendah. Objektif kurikulum prasekolah 2026. Objektif kurikulum prasekolah 2026 adalah untuk meningkatkan kemahiran literasi dan numerasi, memupuk nilai murni serta membina kemahiran sosial dan digital dalam kalangan kanak-kanak. Bidang pembelajaran kurikulum prasekolah 2026. Bidang pembelajaran dalam kurikulum ini merangkumi komunikasi, sains dan teknologi, kemanusiaan, estetika, jasmani dan nilai murni. Ini semua membantu perkembangan murid secara menyeluruh. Pendekatan kurikulum prasekolah 2026. Pendekatan yang digunakan adalah berpusatkan murid dengan aktiviti hands-on, pembelajaran berasaskan inkuiri dan projek serta penggunaan teknologi digital bagi meningkatkan pemikiran kritis dan kreativiti. Persamaan bagi
Kurikulum Prasekolah 2026 dan Kurikulum Permata Negara. Kedua-dua kurikulum ini mempunyai persamaan dari segi penekanan terhadap perkembangan holistik kanak-kanak berdasarkan konsep JERIS serta penerapan nilai murni dalam pembelajaran. Manakala bagi perbezaan pula, perbezaan utama antara kedua-dua kurikulum ialah dari segi umur, fokus dan pendekatan. Kurikulum Permata Negara memberikan fokus kepada perkembangan asas melalui pembelajaran bermain, manakala Kurikulum Prasekolah 2026 menekankan persediaan aktiviti. Kesinambungan antara Kurikulum Permata Negara dan Kurikulum Prasekolah 2026 ialah Kurikulum Permata Negara berfungsi sebagai asas kepada Kurikulum Prasekolah 2026. Kesinambungan ini memastikan pembelajaran kanak-kanak berlaku secara berperingkat, sistematik dan berterusan. Secara keseluruhannya, kedua-dua kurikulum ini saling melengkapi dalam membentuk perkembangan kanak-kanak yang seimbang. Kurikulum ini penting untuk melahirkan individu yang berakhlak, berpengetahuan dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan pada masa hadapan. Sebagai cadangan, guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang kreatif dan menarik supaya kanak-kanak lebih berminat untuk belajar. Selain itu, penggunaan teknologi perlu dimanfaatkan secara berkesan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan anak-anak melalui aktiviti pembelajaran di rumah. Kesimpulannya, pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas penting dalam membentuk generasi masa depan yang berkualiti, seimbang dan berdaya saing. Dengan pelaksanaan kurikulum yang sistematik dan berkesan, kita dapat melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga berakhlak dan berkemahiran. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.